Ini ialah Xiaomi 15 Ultra, iaitu telefon flagship terbaru daripada Xiaomi. Dan macam varian Xiaomi Ultra pada tahun-tahun lepas, ini adalah telefon yang sangat dikhaskan untuk fotografi. Dia ada banyak aspek kamera yang canggih, macam sensor kamera 1 inci, agak besar untuk sebuah telefon. Lepas tu teknologi kamera Leica. Dan juga kalau korang berminat nak ambil gambar dengan lebih serius dengan telefon ni, dia turut dijual dengan sekali aksesori fotografi kit ni untuk bagi form factor telefon ni nampak kepada sebuah kamera digital yang sebenar. Okey, jadi persoalannya, adakah ini telefon flagship dengan kamera terbaik pada 2025? Alright, nama aku Azam dari Tech NVM. Jom tengok apa yang best pasal Xiaomi 15 Ultra. Okey, first sekali, secara sekali lalu aku nak cakap pasal design dia. Okey, jadi warna yang kita dapat ni, yang ni agak basic. Ini warna hitam saja, tapi dengan dia punya keliling kamera bump ni ada cincin berwarna merah. So nampak macam kebanyakan phone flagship kat luar sana. Tapi kalau korang nak macam yang lagi eksklusif, yang lagi menarik, dia ada dalam lagi satu warna, iaitu dia warna two tone, warna hitam dengan perak. So yang tu nampak macam lagi serupa dengan sebuah kamera Leica yang klasik. Dan pada pendapat aku, kalau aku beli telefon ni, aku akan beli yang warna tu lah sebab lagi menarik kan. Lepas tu daripada segi size, ini adalah telefon yang agak besar, especially dengan size screen 6.73 inci. Lepas tu dia punya berat pun sekitar 229 gram. So of course ini sebuah telefon ultra yang high end. Berat agak besar, tapi boleh kata standard lah untuk variant Ultra macam ni. Ok, sekarang aku nak cakap pasal tarikan utama pada telefon Xiaomi 15 Ultra ni, iaitu kamera dia. Jadi kamera bump besar ni dia ada 4 kamera. So dia ada kamera utama 50MP dengan sensor Sony LYT900 berukuran 1 inci, agak besar size sensor ni. Lepas tu kedua, kamera telefoto 50MP dengan zoom optical sebanyak 3 kali. Dan dia ada kamera telefoto periskop 200MP yang tu boleh zoom optical sampai 4.3 kali. Dan juga ada kamera ultra wide 50MP. Okay, jadi ini spek kamera yang lebih kurang sama macam Xiaomi 14 Ultra pada tahun lepas, especially dengan sensor 1 inci yang besar tu. Cuma yang baru untuk tahun ni ialah kamera periskop telefoto 200MP. Di mana kamera telefoto periskop ni boleh gabung sekali dengan lagi satu kamera telefoto 50MP untuk hasilkan gambar zoom yang sangat cantik. Korang dah zoom sampai 5 kali, 10 kali pun, gambar dia still lagi nampak sangat memuaskan. Alright, in fact, sensor kamera telefoto dalam telefon ni dia berukuran 1/1.4 inch. Maksudnya dia lagi besar daripada sensor kamera telefoto dekat Xiaomi 14 Ultra sebelum ni. Jadi maksud dia boleh masuk lagi banyak cahaya dan hasilkan kualiti gambar yang lagi cantik untuk gambar zoom korang. Jadi dia punya jumlah zoom digital boleh pergi sampai 110 kali. Daripada segi kualiti gambar tu, aku rasa daripada 1 sampai 30 kali tu still lagi macam boleh terima. Bila dah lebih daripada tu, aku rasa macam dah start pecah-pecah sikit. Tapi still telefon ni dia ada macam guna AI processing untuk bagi gambar zoom yang jauh-jauh tu. Walaupun ada pecah, tapi dia still lagi macam boleh selamatkan sikit lah. Lepas tu kamera telefoto 50MP juga sesuai untuk ambil gambar dalam mode macro, sebab dia boleh fokus dengan jarak sedekat 10cm. So aku dah ambil gambar mode macro dan kualiti dia nampak cantik juga. Okay, untuk kamera utama Xiaomi 15 Ultra ni, macam aku cakap awal tadi, dia sebenarnya lebih kurang sama je sensor dia macam dalam kamera utama Xiaomi 14 Ultra pada tahun lepas. Telefon ni masih lagi kekalkan sensor 1 inci untuk kamera utama. Cuma yang lain sikit pada tahun ni ialah dia tak ada aperture yang boleh berubah ataupun variable aperture. Kalau pada tahun lepas untuk Xiaomi 14 Ultra ada variable aperture antara f1.6 sampai f4.0. Untuk tahun ni dia aperture dia dah fixed, iaitu setakat f1.6 sahaja, which is the biggest aperture yang telefon ni boleh buat. Sebab aku rasa untuk Xiaomi 15 Ultra ni, aku rasa Xiaomi dia nak fokus lebih kepada kebolehan zoom berbanding aperture yang boleh berubah lah. Dan juga dengan nilai aperture yang agak besar ni, f1.6, korang boleh expect bokeh yang nampak lebih natural, nampak lebih cantik macam kamera sebenar. Untuk kamera ultra wide pun, telefon ni boleh hasilkan gambar yang sangat cantik. Cuma satu downgrade berbanding tahun lepas adalah dia punya medan penglihatan tu ataupun field of view. Untuk kamera ultra wide pada telefon ni ialah lagi sempit. So dia setakat 115 darjah sahaja. Lagi sempit berbanding Xiaomi 14 Ultra pada tahun lepas. Yang tu dia bagi field of view sebanyak 122 darjah. So ini dia still luas tapi kecil sikit berbanding telefon tahun lepas. Dan of course macam telefon-telefon Xiaomi yang sebelum ni, dia ada teknologi Leica. So waktu nak ambil gambar tu, korang boleh pilih antara dua mode warna, iaitu Leica Vibrant kalau korang nak gambar yang lebih dengan warna yang lebih terang, lebih pekat, ataupun Leica Authentic kalau korang nak warna yang lebih macam panggil muted ataupun lebih
serupa dengan objek sebenar. Dan of course ada macam-macam jenis efek Leica yang korang boleh guna dalam gambar korang. Aku ada suka satu function UI ni, nama dia Fast Shot, di mana korang boleh pilih antara 6 jarak focal yang Xiaomi dah tetapkan. So buatkan bila korang guna telefon ni rasa macam kamera yang sebenar lah. Especially bila korang gabungkan sekali dengan photography kit, memang rasa sangat best, rasa macam ambil gambar dengan kamera yang betul. Right, untuk rakaman video dia boleh record sampai resolution 8K pada kadar 30 frames per second untuk semua lens. Dan kualiti video dia nampak sangat cantik jugalah. Especially bila gabung sekali dengan stabilization OIS dan EIS dia. Memang kalau korang record video sambil berjalan tu, memang sebarang gegaran tu boleh kata tak nampak langsung. Korang juga diberi pilihan kalau korang nak record video dalam format Dolby Vision, tapi yang tu cuma boleh record sampai 4K 60 sahaja. Dan kalau korang jenis yang suka color correct dan juga color grade file video korang, telefon ni boleh record video dalam format 10-bit log, juga dalam kadar setakat 4K 60 frames per second. Dan kalau korang nak record video slow motion, telefon ni boleh record pada kadar high frame rate pada resolution 4K sampai 120 frames per second. Right, dan untuk protect kamera bump yang besar ni dan juga specs kamera yang canggih ni, so dia dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 7i. So insyaAllah dia tak mudah retak ataupun tak mudah calar. Alright, habis cakap pasal kamera, sekarang aku nak cakap pasal specs dia lah. Of course, ini sebuah telefon flagship yang sangat mahal. So dia dilengkapi chipset yang paling power sekarang untuk phone Android, iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Memang confirm akan bagi prestasi yang tip-top untuk semua kegunaan, tak kisahlah game ataupun apps yang ringan ke apa. Lepas tu bateri dia capacity 5410 mAh. Memang kalau guna sehari tu confirm tahan. Dan untuk dia punya kadar pengecasan, kalau korang charge secara berwayar, dia agak tinggi iaitu sampai 90 watt. Lepas tu kalau charging secara wireless pun lebih kurang sama iaitu 80 watt. Jarang biasanya phone flagship, biasanya yang wireless ni jauh lagi rendah daripada yang wired charging. Tapi yang untuk Xiaomi 15 Ultra, wired charging dengan wireless charging hampir sama, itu 90 watt dengan 80 watt. Alright, tapi adakah korang dapat sekali charger dalam kotak telefon ni? Okay, kotak telefon ni memang besar, nampak tebal kan, so mungkin korang agak ada charger. Tapi dia tak datang dengan charger dalam kotak. Tapi Xiaomi Malaysia cakap kalau korang beli direct dengan Xiaomi Malaysia, dia akan bagi sekali charger dalam sebuah kotak yang berasingan. So technically korang still dapat charger, tapi bukan sekali dalam kotak lah, dia dalam kotak yang asing. Screen of course guna panel AMOLED, sangat cantik, resolution tinggi iaitu 1440p. Lepas tu kadar refresh rate dia antara 1 sampai 120Hz. So memang standard untuk sebuah phone flagship lah. Okay, cuma apa yang baru pada skrin Xiaomi 15 Ultra ni adalah sekarang ni dia gunakan fingerprint jenis ultrasonic. Kalau sebelum ni dia guna optical, sekarang ni Xiaomi 15 Ultra dah guna ultrasonic. Okay, last sekali aku nak cakap pasal harga dia. Of course, ini sebuah telefon flagship yang sangat canggih. Harga dia pun memang sangat mahal jugalah. Jadi dia dijual dekat Malaysia pada harga bermula RM5,199. Okay. Of course aku tak nafikan harga tu memang sangat mahal. Tapi kalau korang jenis yang memang betul-betul penggemar fotografi, suka ambil gambar dan nak ambil gambar yang cantik daripada telefon korang dengan macam-macam jenis focal length yang nampak cantik dalam apa tahap zoom pun, aku rasa ini adalah telefon yang sesuai untuk korang. Tapi kalau korang masih nakkan telefon flagship tapi dengan function kamera yang mungkin dengan variable aperture, lepas tu dia punya field of view untuk kamera ultra wide lagi lebar, lepas tu kalau korang maybe tak kisah sangat pasal zoom, aku rasa korang masih lagi sesuai nak pertimbangkan Xiaomi 14 Ultra yang dilansir pada tahun lepas. Sebab yang tu ada semua benda yang aku cakap tadi. Okay, jadi sampai tu je video kita kali ni. Terima kasih banyak kerana menonton. Bagi tahu dalam komen kalau korang berminat dengan Xiaomi 15 Ultra. Ikuti kami dekat semua media sosial. Terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.